Kos sara hidup dan kerjaya adalah antara punca golongan muda tangguh untuk berkahwin. Ini adalah berdasarkan survey terbaru daripada LPPKN yang menunjukkan 90.9% orang bujang di Malaysia ni memang berhasrat nak kahwin dan nak bina keluarga bahagia. Dan survey yang sama pun kata 91.1% nak ada anak pada masa hadapan. Tapi persoalan dia adalah kenapa makin ramai orang tangguh untuk kahwin dan subsequently untuk dapat anak? Jawapan paling utama adalah sebab kengkangan ekonomi dan juga kos sara hidup yang tinggi. So sekarang ni purata umur kahwin pun dah naik tau. Iaitu 31 tahun untuk lelaki dan 29 tahun untuk perempuan. Kajian menunjukkan 81% anak muda letak jaminan kewangan sebagai faktor pertama sebelum nak rancang bina hubungan dengan pasangan. Persoalannya adalah macam mana diorang ni nak dapatkan simpanan dan gaji yang tinggi kalau Malaysia ada masalah kelayakan akademik yang tak padan dengan permintaan pasaran kerja sampai terpaksa buat 2-3 kerja serentak. To be honest nak kahwin tu tak adalah masalah. Yang jadi isu adalah bila orang kata aku nak kahwin mahal-mahal. Maknanya majlis kahwin tu kena jadi mahal sampailah ada yang terpaksa buat pinjaman bank RM30,000, RM40,000 personal loan semata-mata untuk jadi raja sehari. Tapi kalau diorang ni ubah mindsetnya, maknanya setakat nikah sajalah, buat majlis kecil-kecilan sajalah, insyaAllah 3, 5, RM10,000 dah cukup. Maknanya kalau korang kumpul RM20, RM30, RM40,000 untuk kahwin lah kan, lebih baik duit yang selebihnya digunakan untuk kehidupan korang selepas kahwin. Dan korang kena sedar ya, hidup berumah tangga bermula selepas majlis kenduri itu selesai. So waktu itulah korang kena bayar sewa rumah, barang dapur. Lepas tu nak kena besarkan anak-anak lagi. Kalau awal-awal kahwin dah terpaksa bayar hutang untuk majlis kahwin, macam mana korang nak sediakan kewangan yang cukup untuk pasangan dan anak-anak korang? Korang kena ingat ya, kebahagiaan rumah tangga tidak diukur dengan semewah mana majlis kahwin korang atau secantik mana pelamin korang. Biarlah majlis akad nikah tu sederhana, asalkan lepas kahwin korang ada simpan yang kukuh, boleh enjoy sama-sama, tak ada pergi komplain-komplain pasal kerajaan tu membuatkan ekonomi korang jatuh, tak ada nak meminta-minta ahli keluarga sana-sini, semata-mata untuk hidup. Biarlah orang nak kata apa, sebab yang kena bayar balik semua benda tu bukannya orang yang bercakap, you yang kena bayar. Okay guys, so I nak tahu jugalah untuk yang dah kahwin, berapa banyak korang dah spend dekat majlis kahwin korang, ataupun yang baru nak kahwin, berapakah plan duit yang akan dibelanjakan untuk majlis korang selepas ini? Cuba komen kat bawah.